Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Video kali ini aku akan baca bab yang ketiga, yakni ilmu dan zikir. Video sebelum ni aku baca bab salat. Video kali ini aku akan baca bab ilmu dan zikir pula. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu dan zikir. Ilmu maksudnya dari segi bahasa, untuk mendapat manfaat secara langsung daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendaklah mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita mesti mempelajari ilmu agama, yakni memastikan bahawa dalam keadaan yang tertentu ini, apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan daripada saya. Ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan seorang rasul daripada kalangan kamu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu daripada amalan syirik dan maksiat, dan yang mengajar kamu ajaran kitab-kitab Al-Quran, yang mengajarkan kamu ajaran kitab Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa-apa yang berfaedah yang belum kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 151. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan keadaan ilmu dan hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan aku membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun ke atas bumi. Bumi yang ditimpa hujan biasanya ada 3 jenis. Sebahagiannya ialah tanah yang subur yang menyerap air, kemudian ia menumbuh rumput dan tanaman hijau dengan banyaknya. Sebahagian lagi ialah tanah yang keras, ia tidak menyerap air namun air bertakun di atasnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada orang ramai dengan perantaraan tanah itu. Orang ramai dapat minum daripada air itu dan mereka dapat memberi binatang ternakan mereka minum serta dapat mereka menyiram tanaman-tanaman mereka. Sebahagian lagi ialah tanah yang gersang yang tidak menakung air dan tidak juga menumbuhkan rumput. Demikian juga manusia ada 3 jenis. Perumpamaan yang pertama ialah untuk orang yang faham akan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi manfaat kepadanya daripada petunjuk yang Allah Subhanahu Wa Taala telah utuskan saya membawanya, lalu dia sendiri telah mempelajarinya dan telah mengajarkan orang lain. Perumpamaan yang kedua ialah untuk orang yang tidak mengambil sebarang faedah daripada agama namun orang lain dapat mengambil faedah daripadanya. Perumpamaan yang ketiga ialah untuk orang yang tidak pun mengangkat kepalanya untuk memandang ke arah agama dan dia tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang aku telah diutuskan membawanya. Bukhari. Satu lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tirmizi. Ulang, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tirmizi. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah apa yang dengar dapat ambil tiba aman dah sampaikan. InsyaAllah. Okey, kali ini kita baca bab ilmu. Ilmu, zikir dah masuk, zikir insyaAllah episod seterusnya.
Bab ilmu ni maknanya penting lah untuk kita belajar. Sebab kita nak melakukan sesuatu perkara, kita mesti ada ilmu, kan? Contoh lah aku bagi. Aku ni, situasi aku lah. Aku pernah nak drill, maba yang biasanya kabinet dapur tu, kan? Aku tak ada ilmu. Tapi aku drill sampailah jadi. Jadi apabila aku cerita kepada orang yang ada ilmu, dia terkejut. Dia kata, ish, mu drill macam tu je, tanpa letak air sikit pun. Dia kata, bahaya tu. Mujur Allah Ta'ala izinkan jadi. Maknanya, dia kata, tak crack. Mana katanya, perbezaan orang ada ilmu dan orang tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu ni, dia buat tanpa ada ilmu. Maknanya buat. Kalau macam dalam solat ni, dalam agama, dia sembahyang. Bila kata, apa muat gini? Apa tengok dia buat. Faham tak? Maknanya, sebab tak silap aku, Rasulullah beritahu, maknanya aku dengar daripada ustaz jugalah. Dia kata, orang yang beramal tanpa ilmu akan ditolak. Maknanya nak melakukan perkara agama ni, mestilah ada ilmu barulah. InsyaAllah Allah terima. Untuk orang yang dah beragama Islam ni, dah berusia ni, kenalah tahu. Contoh, macam nak sembahyang, perlu ambil wuduk dulu. Tak boleh lah. Dia ambil wuduk tu tanpa tak ikut tertib. Maknanya ikut daya nak ambil kaki dulu ke apa kan. Jadi kena ikut tertib. Nak mandi wajib macam tu kok. Bila orang tanya mandi wajib ada berapa hukum? Tahu? Mana boleh tu. Memang mandi wajib tak sah. Bila mandi wajib tak sah, wuduk tak sah, solat tak sah. Sedangkan kunci ke syurga adalah solat. Kunci solat adalah wuduk. Jadi pentingnya ilmu tu. Belajarlah ilmu. Rasulullah sendiri suruh belajar ilmu. Pentingnya ilmu. Bab dunia kita sanggup pergi ke UK kan untuk belajar PhD apa jauh. Bab nak belajar ilmu bab dunia. Apatah lagi ilmu yang lebih penting yakni akhirat. Lagilah kena belajar. Jadi insya-Allah moga sama-sama kita boleh usaha ke arah lebih baik, yang ni dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah sama-sama kita mengejar cinta Allah, dunia sementara, akhirat selamanya. InsyaAllah, kalau awak suka video aku, jangan lupa untuk support aku dengan subscribe aku punya channel, like, komen, insyaAllah, lepas tu share lah jika bermanfaat, insyaAllah. Segala yang baik yang buruk datangnya daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.